Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we continue analyzing the effect of changes of A, B and C toward the shape and position of the graph of fx equals to ax square plus bx plus c. So sekarang you tengok dekat sini dia ada x square plus 2x plus 3. A dia 1, B dia 2, C dia 3. So kita nak gerakkan dulu A tu, slider A. So sekarang A dia 1, you tengok dia punya C, y-intercept dia. Y-intercept dia dekat sini bukan C lah, y-intercept dia adalah 3 lah, betul lah, 3. Okay, lepas tu kalau kita bergerak ke kanan, maknanya A more than, A lebih besar lah, A lebih besar. So sekarang A 3, A 4, 5, 6, 7, 8, 10. Okay, nampak tak? Pintasan Y tu tidak berubah. C dia masih lagi 3. Kita ubah pun C tu kan. Okay. Yang ni bila A equals to 0. Kenapa? Bila A equals to 0, dia dapat straight line. Kenapa? Nanti jawab dekat cikgu. Okay, lepas tu kalau kita ubah ke kiri, you akan dapat C dia tu masih lagi sama. Okay, tapi graf dia semakin, nampak tak? Graf dia semakin, nampak? Dia menghampiri kosong, dia besar. Okay, lepas tu straight line. Lepas tu, bila A1 dia besar. Bila dia semakin menjauhi 0, dia punya graf tu semakin, dia punya kelebaran tu, the width tu semakin kurang, kecil. Okay, dan kalau A ni positif, kita akan dapat graf senyum. A ni negatif, kita akan dapat graf masam. Okay, yang ni kalau kita slidekan A tu. Okay, kita ubah A tanpa mengubah B dan C. Okay. Kalau kita ubah B pula. Sekarang kita ambil A dia, let's say A dia 1. Okay, kita ubah B. Kita ubah B sahaja, A1, C dia 3. Okay, kita ambil C3. Okay, sekarang B3, B4, B5. Nampak tak perubahan dia? Nampak tak? Kalau negatif, dia macam tu. Apa yang berubah sebenarnya? Mana dia? Negatif 9. C dia tidak berubah. Perhatikan C tidak berubah. Kelebaran graf, adakah dia berubah? Dia tak berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah paksi simetri. Nampak tak? C tak berubah tu. C tak berubah. Sekarang B dia negatif. Ini B negatif. Sekarang yang ni B dia positif. Okay. So apa yang kita boleh simpulkan? Bila changes of B, kamu akan dapat, okay, for graph A more than 0. Yang ni graph A more than 0. Vertex is on left side untuk B more than 0. Okay, sekarang A dia graf senyum, B dia more than 0, you akan dapat vertex dia sebelah kiri, less than 0. Okay, bila kita bergerak ke kanan, pula. B ni negatif, graf senyum, vertex dia akan berada di sebelah kanan. Okay, kalau A dia negatif, dia terbalik lah. Okay, B kanan, B lebih besar, vertex dia sebelah kanan, B lebih kecil, vertex dia sebelah kiri. Okay, so yang ni untuk B. Okay, untuk C pula, kita ambil graf senyum. Graf senyum, B kita ambil dia 2. Okay, C pula, okay, kita tengok C ya. Sekarang A1, B dia 2, C dia kalau positif, nampak tak? Dia punya kelebaran tu tak berubah. Yang berubah dia apa? C tu apa benda? C tu adalah paksi pintasan Y, y-intercept. Jadi bila C ni berubah, C ni positif, dia akan, kalau C lagi besar, dia makin ke atas lah.
Kalau C2 negatif, dia ke bawah. Tapi shape dia tidak berubah, sama. Yang berubah tu dekat mana dia punya vertex tu lah. Bukan vertex, dekat mana dia punya y-intercept. Okay. Kalau A dia negatif, let's say kita ambil negatif 2. Nampak tak? Okay. Ni perubahannya. Okay. Boleh. Self practice 2.6. Okay. Bye.